Assalamualaikum dan hai semua. Today I would like to share with you all do and do not do during interview. First, dress neatly and professionally. Wear something simple, clean and appropriate clothes. Second, arrive early. When the interview starts at 9 a.m., please come 10 or 15 minutes early to show punctuality. Do not come late or 9 a.m. because it will give a bad reputation. Third, greet the interviewer politely. When you come to the interview room, smile, give a eye contact and greet them. For example, good morning, good afternoon, Assalamualaikum, selamat sejahtera. 4. Sit properly and maintain good body language. Sit upright and give a good body language when interviewer asks you question. 5. Listen carefully and answer correctly. When the interviewer asks you question, you have to think and answer correctly. If you do not confident with your answer, you can ask the interviewer again about the question. Last, answer clearly and respectfully. If the interviewer asks your question, answer slow, respect and clear. Make sure the interviewer can understand your answer. Do not do. Things that you should not do when interview. First, do not interrupt the interviewer. Jika interviewer sedang bertanya soalan ataupun sedang explain sesuatu, anda perlu dengar dan jangan menyampuk atau memotong percakapan interview tersebut. Sila tunggu apabila time anda diberi. Maksudnya bila dia dah habis tanya soalan dan dia tanya kepada awak, apakah pendapat awak contohnya, baru anda menjawab. Dan jangan semasa interviewer sedang bercakap, anda terus mencelah. Itu akan memberikan pandangan yang agak tidak beradab. Second, do not talk or answer too fast or too slow. Ini akan menyebabkan anda nampak macam tak bersedia. Contohnya bila interview tanya soalan, anda terlalu cepat menjawab ataupun terlalu slow, lambat, macam tergagak-gagak ataupun anda macam tengah fikir nak jawab apa ni. Jadi nampak kat situ yang anda tidak bersedia. Jadi pastikan nada ataupun cara percakapan anda tu macam sederhana je, tak terlalu laju dan tak terlalu perlahan. Third, do not lie your skill or knowledge. Contohnya kalau dia tanya soalan, apakah kemahiran anda, apakah kelebihan anda, jujur. Jangan menipu sebab apabila anda diterima kerja dan anda perlu buat kemahiran ataupun skill itu tapi anda tak boleh buat, diorang akan petikaikan balik. Oh, kiranya awak tipulah semasa interview. Sebab contohnya awak cakap awak boleh buat Excel, awak boleh buat kerja dalam Microsoft Excel, tapi bila anda diberi kerja tak tahu buat, tak boleh nak buat. Jadi ia akan memberi bad reputation. Next, do not show poor manner. Semasa interviewer sedang bertanya soalan, jaga body language, jaga personality kita. Masa tu jangan makan ke, jangan kunyah chewing gum ke. Kadang-kadang orang kunyah chewing gum untuk macam elakkan nervous, tapi jangan, sebab ia akan menunjukkan tidak beradab ataupun tak nice lah. Kalau tengah sesi temuduga, tiba-tiba awak kunyah chewing gum dan menimbulkan bunyi yang tidak sesuai. Next is do not use rude language or slang. Maksudnya bila interview tu tanya soalan, jawab dengan sopan atau politely. Jangan jawab macam terlalu santai, terlalu kurang ajar. Memang setiap orang akan ada slang masing-masing, tapi bila sesi temuduga, cuba untuk bercakap secara profesional. Cuba elakkan slang-slang tu. Next is do not ignore your outfit.
Maksudnya bila awak pergi interview, janganlah pakai baju tak gosok, baju yang macam kotor ke, pakai selipar. Jangan macam tu. Jaga penampilan anda, kerana penampilan adalah perkara yang interviewer akan tengok. Bila awak masuk je bilik, orang akan tengok dulu penampilan awak, outfit awak macam mana. Jika awak datang pun pakai outfit ala kadar, orang akan cakap, budak ni macam tak serius je nak kerja kat sini, penampilan tak kemas. Jadi jaga penampilan semasa menghadapi temuduga. Lastly is do not use phone. Pastikan phone anda dalam mood senyap dan letakkan phone dalam beg. Jangan letak phone atas meja masa sesi interview, sebab takut masa kita tengah sesi interview tiba-tiba ada orang call. Ataupun kalau interview tanya soalan, janganlah awak pergi buka telefon tengok jawapan. Kadang-kadang kita tak sedar benda tu kita buat automatically. Automatik kita buka phone, kita cari jawapan pula. Jangan macam tu. So untuk elakkan benda tu, letak phone dalam beg. Jangan pegang phone ke, tengok phone ke. Okay? Jadi itu adalah perkara yang boleh buat dan perkara yang tidak boleh buat semasa interview. Ingat bahawa masa kita interview ni, kita akan berikan pandangan pertama. Interviewer akan tengok start daripada kita masuk, kita duduk, kita balik. Interviewer akan nilai. Jadi jaga adab, jaga mulut, jaga penampilan kita. Okay? Macam biasa, jika anda mempunyai soalan, sila tulis di ruangan komen.